Gila apa hidup seorang-seorang kat Gunung Ledang. Airport dia memang cantik lah. Aku tak tahulah apa aku buat ni. Semenjak pakai rooftop tent ni kan, senang je. Kalau aku nak pergi travel mana-mana, aku rasa tak larat, aku berhenti dan aku akan tidur dekat mana-mana dalam rooftop tent. Kalau dulu pula kan, bila travel jauh, penat je, aku akan berhenti dekat pentian atau singgah dekat hotel. Mana-mana hotel aku akan tidur. Tapi sekarang ni tak payah pun buat macam tu. Aku duduk je kat mana-mana tempat yang dekat dengan nature, aku buka je rooftop tent. Ni aku nak pergi hantar anak aku dekat Pontian, Johor. So planning dia tidur satu malam kat sana. Mungkin dalam perjalanan balik ke sini besok, sebab besok kerja, aku akan stay dulu dekat anywhere lah. Aku akan cari tempat-tempat yang aku boleh buka rooftop tent, dan aku akan tidur dekat sana lah satu malam. Dan besok pagi aku akan gerak masuk kerja. On the way balik lah. On the way balik ke KL, kita singgah dulu lah. Kalau tak larat aku akan drop by dekat explore area Melaka ataupun Seremban. Kalau tak pun area Batu Pahat. Tengoklah kita buka kemah kat mana. Kita reda je Kita dah masuk ikut tangkap. Untuk sampai ke Gunung Ledang tu, kita daripada selatan lah, kita masuk ikut tangkap. So aku dah lagi lebih kurang 32 minit macam tu, kita akan sampai dekat Ledang. Tak prepare apa-apa, barang pun tak bawa. Bawa apa yang ada je. Kita tengok, mungkin kena beli something lah kot, bawa ni atas. Aku tengok dekat bawah ni apa ada. Nasib baiklah dekat area sini ada Speedmart. Bolehlah kita borong-borong barang sikit, bawa pergi dekat bawah Gunung Ledang. Okay, sini lebih kurang dalam 27 minit sampai. Sepanjang perjalanan nak pergi dekat kaki Gunung Ledang ni, kita lalu dekat laluan-laluan kampung tau. Dekat sini pokok-pokok menghijau, udara yang nyaman. Aku rasa macam syahdu je sepanjang perjalanan. Tenang je guys. Mula-mula tu aku ingat Gunung Ledang ni ada dekat Melaka tau. Sebenarnya Gunung Ledang ni ada dekat daerah Tangkak, Johor. Gunung Ledang ni berhampiran dengan titik pertemuan sepadan dengan negeri-negeri Melaka dan juga Negeri Sembilan. Sampai je dekat kaki Gunung Ledang ni, aku terjumpa satu campsite, nama dia Along Ledang Campsite. So kita try tanya dia. Gali lah Oi, Pak Izzah. Pok sanggup datang lah. Go. Mana ada bang? Ini member aku Warid. Dia sangguplah datang daripada Melaka, ride motor untuk teman aku lepak dekat campsite ni. Sebenarnya hari ni hari Ahad dan tak ada orang yang duduk dekat campsite ni. So jadi aku decide untuk lepak dekat sini, santai-santai dengan Warid sambil menikmati suasana dekat bawah Gunung Ledang. Okay guys, kita dah sampai dekat bawah kaki Gunung Ledang. Bila sampai dekat sini je dengan suasana yang nyaman, udara yang segar, dan aku rasa macam chill sejuk-sejuk je kat sini tau. Aku pun mula set up kemah slow-slow. Rooftop tent ni untuk set up dia sebenarnya tak susah, dia senang je. Dia memang makan masa yang singkat untuk set up, tapi yalah kan, sebab dah terlalu enjoy nature kat sini, aku rasa macam malam-malam je nak set up. Benda yang aku paling suka sekali pasal rooftop tent ni adalah benda ni memang senang gila weh nak set up. Dia tak lama, aku ambil masa lebih kurang 15 minit lah kot lebih kurang untuk set up semua ni. Dan disediakan besi ni. Besi ni adalah untuk kau buka dia punya fly sheet supaya waktu hujan dia akan block daripada hujan tu
bersepah-sepah lah kat kau punya kemah. Tapi aku memang suka lah dia punya setup dia. Dan dia luas dan selesa. Kalau kau seorang-seorang dalam ni, aku rasa macam luas gila. Lebih besar daripada single bed punya katil tau. Jadi betul lah orang kata, bila kau ada rooftop tent ni, kemah atas kereta, kau pergi mana-mana pun kau macam kau bawa rumah kau, berjalan-jalan dan kau boleh buka setup macam ni. Yang setup aku ada ni memang simple gila. Sebab bila aku pakai awning dekat luar ni, dia dah jadi macam satu living hall ataupun living room lah untuk korang santai-santai, buka meja ke. Settle boh. Bok lapar bok. Lapar. Okey jom. Malam ni kita orang tak ada buat apa-apa. Aduh, terbakar. Terbakar lagi aku ya. Sendiri letak terbakar lah. Aduh weh. Asyik baik ya. Aduh. Tak apa-apa. Macam ni. Dia sebenarnya tutup tapi bila aku pakai yang ni, dia tutup, dia jadi asap dia tak banyak. So aku buka je lah macam tu. Alright, jom kita masak Maggi dulu guys. Let's go. Aku buat dapur yang portable. Gas ni ada ke tak? Memang last minute tak tahu gas ada ke tak. Weh, terbakar mulut aku. Oh, baik. Baik. Menu kita Maggi Chef. RM2.50. RM2.45. Kau dah mana Urik? Tom yum. Tom yum Kita dah sah. Ni menu kita. Sebaik Warid datang weh. Kalau tak seorang-seorang. Kadang-kadang tu aku ada terfikir juga tau. Walaupun makan makanan yang simple, sesimpel Maggi ni pun, dekat tempat yang special macam ni, dia jadi sedap tau. Tapi bila makan kat rumah ke kan, makan biasa-biasa je, dia jadi macam rasa tu lain. Oh, dah kena Maggi. Okay bok, thank you teman aku. Saya Warid teman. Dia nak main saja, dia nak ride tu, motor dia tu. Okay bok, terima kasih bok. Okay bok. Roger. Okay. Kopiah Lepas Warid balik je, aku pun santai, lepak-lepak, healing-healing seorang-seorang ni. Sebenarnya sekarang ni dah pukul 10 lebih, nak masuk kemah pun masih awal lagi. Jadi aku turun bawah dekat sungai untuk tengok keadaan dekat sungai tu macam mana. Tapi gelap lah, memang tak nampak apa sangat. Time ni badan pun dah berpeluh. Aku design untuk mandi dululah. Aku set up dulu barang untuk mandi. Tapi aku tak mandi kat sungai lah, sebab malam ni dah gelap sangat. Lepas tu sejuk kat tu air sungai. Kita tunggu besok pagi kita mandi sungai.
gila guys mandi kat sini. Dia sebenarnya sungai ada kat bawah tu tapi sejuk gila. So kita sambung buat kerja kemas-kemas sikit. So aku dah siap-siap kemas semua. Rooftop stand pun dah siap pasang. Dia sekejap je, dalam 15 minit dah settle semua. Dan aku mandi kat sungai tadi. So sekarang terus pergi kerja guys. Masuk kerja. Nak gerak ke Selangor. Okay? So thank you for watching this video. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe video ni. Kalau korang suka video yang jenis macam ni, sila komen di bawah. Okay, bye-bye.